Pagi ini tadi saya PJ untuk potong nama. Lepas tu saya bawa IC sementara saya. Lepas tu dia kata Kita di sini untuk kita buat laporan polis terhadap satu individu yang memegang PR, bangsa Pakistan, pegang PR, ada 51 geran motosikal dan kereta atas nama beliau. Itu IC merah. You ada di Malaysia punya IC merah. You duduk sini, you supply semua motor sama you punya orang. Betul tak? You beli ini motor semua dia orang beli you punya nama, betul? You angkat satu bulan berapa? Apa free pakai punya nama? You cakap betul-betul. You cakap betul-betul. bukan dia tak lagi 1 bulan dia lagi Berapa? kali 200. 200 satu motor. Ya. Kita 50 motor lah, Mai. 51 motor, you tengok ni. 10,200. 51 motor you main nama. You dia orang pula bawa atas jalan raya tanpa ada lesen. Bawa ikut suka saja. Kena tahan ni lah pi. Kena tahan dia pi sebab geran nama dia, betul? Dia pi geran nama dia. Duit siapa bagi? You punya duit ke dia orang punya duit? Jangan pembung bagi kita. Duit dia tak takut. Dia tak ada masalah. Kena tahan berapa puluh kali pun, trafik tahan ke, JPJ tahan ke, dia tak ada masalah. Betul tak? Depa akan bagi duit dekat dia. Depa bagi duit dekat dia, dia pergi bayar sama. Ini tadi saya PJ untuk potong nama. Lepas tu saya bawa IC sementara saya. Lepas tu dia kata kena 24 bulan ni baru IC saya siap. Lepas tu dia kata 26 bulan ni pilih JPJ untuk potong nama lah. Okey, sekarang Rahman dah cakap dah 26 bulan ni dia lepas siapkan dia dengan IC, dia baru pergi balik JPJ untuk buat pemotongan nama terhadap kenderaan-kenderaan motor-motosikal tu lah. Okey, sekian, terima kasih.